Assalamualaikum guys. So hari ni Amanda nak main game Roblox. Tapi ini first time tak nak main. Biasanya kan Abu main. Biasanya Amanda join je Abu Ma tu. Lepas tu korang kalau yang tengok video Amanda ni, Amanda akan bagi Robux. Tapi Amanda pilih lah yang tulis kat komen tu kan. Okay, kita nak main game ni. Tapi game ni dia macam kita kena gali-gali. Tak tahulah nama dia apa sebab kita tak tengok nama. Jadi jom kita main dulu. Tengok dulu. So sebelum tu dia macam kita tengok dululah kita nak main berapa orang kan. Jadi kita main satu orang je sebab tak ada orang nak join. Dah. Kita kena tunggu lama sikit sebab dia ada masa dia. Jadi kita sekejap lagi kita main, kita kena kumpul duit banyak-banyak. Kalau dah dapat banyak duit boleh beli benda lah juga kan. Ni dah masuk dah tu. Dah masuk. Sekejap. Dia macam lag sikit ke macam mana. Tak apalah, kita main je lah. Okey, jadi. Wow. Last kali tu dia ada macam, apa kita panggil? Barang yang kita, kalau kita dapat duit tu, kita boleh jadi macam chef lah, apalah. Senang sikit kan. Jadi jom kita main. Mula-mula nampak kan dia macam mula-mula dia macam ni. Kalau kita korang main berapa, 4 orang ke 5 orang ke macam tu kan, boleh lah contoh macam dah dapat duit, yang lain semua dapat duit juga. Macam korang dapat RM5, lepas tu yang lain semua dapat RM5. Bukan RM5, 50 sen. Sebab dia duit shilling. Lepas tu dia kena dekat tempat X ni je. Dia macam like juga lah. Like. Okay. Nanti kalau kita punya energi dah habis, kita tak boleh gali. Jadi kita kena makan dulu. Ini first time main seorang. Biasanya tak pernah main seorang. Biasanya main 2 orang dengan abang, dengan kawan abang. Ayo, banyaknya batu. Kalau macam ni, lag sikit. Jadi kita kena ambil banyak sikit. Lepas tu tinggal pergi jual. Dia buat macam tak tahu pula. Dah tahu lama dah dia. Lag pula. Kenapa lag dah ni? Okay. Tengok dapat berapa ringgit. Okay, RM7. Boleh beli apa? Nak beli ni lah. Saja je. Kita nak beli apa? RM7 mana boleh beli apa-apa. Kalau kat sini. Game ni RM7 hanya boleh beli kit. Kalau yang lain boleh lah kan. Kita cari apa yang boleh dibelikan. Alah, cuma tu je. Tak apalah, yang penting kita punya duit ni dah ada 13 tu. Jadi kita nak kena tu. Lama-lama kita akan dapat macam yang itulah. Dia panggil apa? Tahu tak yang dekat dalam duit tu, yang dia macam, tak apalah, tak cakap lah. Sebab dia macam naik tu, nampak kan tadi kan? Jadi tak ada energi. Jadi kita kena pergi makan dulu. Tengok. Okey, selamat. Makanan sikit banyak. Yum. Kenapa tak boleh makan? Dia lag lah. Kenapa ni? Kita gali balik. Kita boleh je gali. Sebenarnya kita boleh je nak gali kat mana-mana. Tapi sebenarnya kalau elok tak payahlah gali kat mana-mana. Sebab nanti macam berterabur pula kan. Jadi kita gali supaya sampai dapat banyak duit. Kalau dah dapat banyak duit, senanglah nak beli kek ke nak beli apa ke. Bukan duit betul-betul duit. Tiba-tiba lah bukan Robux ke apa ke. Main macam duit chilling yang kat dalam game punya. Kenapa dah lompat ni? Kalau macam dekat dalam ni kan, macam apa? Kalau sebenarnya kalau kat dalam sangat, kalau kita lompat lama-lama dia akan jadi macam jetpack ada kat belakang kita. Jadi kita tengok dulu ada benda yang boleh beli lagi ke tak ada. Wah, jom kita tengok. Drum lah. Ingat boleh beli. Tak apalah, kita cari je lah benda yang boleh kita beli di rumah ni. Sebenarnya boleh buka tapi kita kena apa entah. Kita kena buy. Tengok dalam dia. Comel tengok. Wow. Nampak? Nak. Tengok semua tu. Kalau lah boleh kan.
Yang tu pun mahal lagi. So kita kena tunggu apa? Okey, kita tinggal tunggu sampai dapat benda yang boleh lah. Macam boleh kita bayarkan apa ke. Tak? Loh, tak boleh lagi, kena dalam lagi. Sebenarnya ini tengok. Naik. Dah lapar sangat dah ni. Kita tinggal macam mana? Ni dapat beli. Oh. Yelah, lupa tadi ni tempat beli. Dah nak makan dulu, makan. Apa? Okey dah. Sekejap, tengok. Ini tak tahulah macam mana nak bayarkan dia. Dapat $9 jadi $16. Tinggal pergi ke tempat yang boleh dibelikan. Masuk dulu. Mana tempat masuk ni? Okey ni. Macam confused sikit mana tempat masuk dia. Biasanya avatar besar sangat jadi tak muat nak masuk. Jadi ini kecil boleh lah. Tinggal gali tanah, gali. Sampailah. Siapa lompat? Malam, time to go home. Kita tinggal makan dulu. Sebab energi kita pun dah nak habis. Kita nyorok dulu, takut. Kita tak payah takut, jadi kita stay berjalan. Mana? Ada tak benda yang boleh dibeli? Yang ni semua benda yang tak guna sangat. Batu. Beli je lah apa pun. Tengok, dah malam dah kita gali. Malam dah sampai, kita tengah gali waktu tengah malam. Tengok nampak? Bulan kenapa bulan dekat sangat? Tak jauh. Tengok. Okey. Kita gali sampai dapat benda, tak kisah. Wow. Okey lah, nice juga. Jadi kita tinggal. Kalau kita lompat, dah sampai rumah. Nice tak? So, kita tinggal makan dulu dan kita pergi jual benda yang boleh dijual. Acik dapat batu je. Oh, dia baik. Ni apa? Wow. Boleh tak owner game ni jangan buat mahal-mahal sangat. Guna robot sampai. Jadi kita main macam mana? Tempat beli ni rasa kita boleh beli tak? Tak kan? Taklah. Jadi kita tinggal. Mana kita nak pergi sana ke situ ke? Oh, blueberry. Ingat blueberry tadi baru nak beli untuk makan. Baru sampai sini. Nanti kalau bawa-bawa ambil. Tak tahu lah macam mana Abu Umar biasanya pernah beli macam ni. Beli kat mana abang? Abang beli kat mana? Tak tahulah. Kita tinggal gali-gali je dulu. Dia macam susah juga nak galinya. Tengok. Walaupun kecil, kalau kita tekan sini, tengok. Dia akan dah boleh beli. Yang ni okey lah sikit kan, kayu kan. Tinggal kumpul duit balik. RM3 tadi. Baru 5. Tak apalah, kita makan dulu. Yang penting kita boleh makan. Oh yelah, dah kenyang. Baru makan satu kek dah kenyang. Kita pesan. Tak nak. Dah pernah beli, tak nak membazir. Kita tinggal. Ingat boleh lagi, rupanya tak dah. Tak apalah. Yang penting. Sikit je lagi tu. Nampak? Benda biru tu maksudnya kita dah dekat-dekat tempat kita nak pergi. Tempat tu dia ada benda yang kita boleh pergi ke sana. Jadi tu nampak? Tapi bahaya sikit sebab ada monster. Jadi kita banyak juga makanan. Bom ni dia perlu juga. Jadi tengok ada zombie ke tak kat sini. Oi. Kenapa gelap? Orang nak tengok tak nak gelap.
Yelah, kita cari je. Kita cari je lah apa yang boleh cari. Jadi kenapa dia macam kejap, cerah kejap gelap. Oh lah, kita kan apa? Ayo, kenapa pula ni? So kita naik dulu sebab takut nanti kita punya nyawa habis ke apa habis ke. Kita dapatlah nak jual. Bangun pagi, gosok gigi. Kita tinggal jual apa yang dapat? Harap 25. Kita tengok kita boleh beli. Tak gini senang sikit kan? Jadi kita tinggal makan dulu, eat because hungry. Dia taklah semestinya kalau macam kita punya ni kan kita punya nyawa kan dah sikit kan. Tak adalah macam kita makan satu dah kenyang. Dia kena makan berapa yang dia perlu. Macam kita punya nyawa dah kosong, jadi kita kena makan 5 kali. Yalah. Oi. Enggak gol tadi. Tak tu je lah. Yang penting dapat benda juga. Ini apa? Dah cakap alih. Okey. Rasa tak dah nak dekat dah ni. Kalau dia nampak tak tu? Takut. Tak nak turun. Saya tak hidup. Tolong. Takut. Okay, saya tak hidup. Jadi jangan sentuh saya boleh. Nampak tak tangan zombie? Jadi masalahnya sekarang ni tak tahu nak kena buat apa. Biasanya main game ni kena ada boomer ni. Tapi ni tak ada. Memanglah. Kita tengok kita dapat apa. Korang jangan ingat ini apa tu? Ini diamond tau. Ini Inron. Tak tahulah baca tu. Okay, sini memang tak sama. Jadi kita kena sini memang tak. Ingat ada benda yang berharga. Pernah kita turun bawah, ingat ada benda berharga, rupanya tak ada. Tengok, punyalah kita dah sampai ke bawah. Ingat adalah treasure ke apa ke. Rupanya tak dapat apa-apa. Sayang sangat. Kejap kita tengok dulu. Mana beg kita? Biasanya kat sini ni ada beg. Jadi kita tinggal turun je lah. Kita makan dulu, nyam. Ya. Okay, dah kenyang. Jadi kita tinggal isi bom. Lihat dulu. Kita isi lagi. Lari dulu. Oi. Kita isi lagi. Lari dulu. Banyak juga duit. Kita tinggal isi gali-gali ke bawah lagi. Nampak tak? Ingat dah boleh turun. Tu. Ni baru boleh turun. Hello lah ni. Minum dulu. Dapat makan dulu kalau jauh. Tak tahulah ini kita ke bawah tengoklah kita dapat apa ke. Nice. Ke bawah. Makan. Takut lapar. Tapi kalau makan tu kan koal. Ini koal. Kalau kat dalam mana-mana game tu mestilah ada koal kan. Baik dulu lagi. Tak nak makan. Tak nak. Baik sama lagi. Sebab dia macam okey laju. Dapat tak? Dah dapat tempat. Kenapa cakap tak ada tempat? Dah dapat tempat yang tak diperlukan. Wow. Nak ambil ni. Tak apalah, kita cari lain lah kan. Kita ada benda yang besarnya tapi kita tak ada kemudian sikit. Harap sini tak ada zombie lah.
Oh, selamat sini tak ada zombie. Okay, sekarang kita tengok lari. Tengok ada apa kat sini. Memang tak berguna. Okey. Saya memang Amek. Tolong saya. Ya ni dalam main seorang je. Tengoklah. Dah macam apa dia ni? Tengok. Ui, oh, baru nampak. Dah lah dia punya ni, kita kena bunuh dia punya ni. Jadi yang penting kita boleh lari cepat ataupun kita boleh buat apa. Jadi kita tinggal. Oh, selamat. So sekarang kita tinggal pergi ke sini dan memakan dulu sebab lapar sangat. Tengok. Tinggal makan 5 kali dan jual barang yang boleh beli. Duit mesti banyak ni. Okey. Tengok. 50 kita boleh beli apa? Tak tahulah 50 boleh beli apa. Okey, tak ada apa-apa. Apa ni? Kita nak beli ni. Ada this. Kita baru guna RM25. Tinggal RM10. Betul ke? Okey. Dia punya ni okey lah juga kan. Macam yang boleh daripada tu kata. Nak kena gali ke bawah ni macam mana dah. Oi, nampak tak benda hitam tadi? Apa ni tu? Oh. Kita tinggal ke bawah kan. Tak ada torchlight kat sini. Ke bawah. Suara macam tak ada sikit lah serak. Jadi kita tinggal. Nampak tak? Sebenarnya kita dah ke bawah dah. Tapi kita macam gelap. Tengok. Wow. Kol besar. Kita tinggal. Sikit lagi kol. Nampaklah kan. Boleh tak jangan buat sampai ke dalam sangat macam ni. Ini pun dah dalam macam apa. Tak nak naik. Okay, naik dulu. Tidak. Tapi ini dah ada 2 servers. Tahulah. Okey, faham ni sebenarnya di dinding. Jadi kita perlu tengok balik atas dan kita perlu pergi balik. Okey dah. Sebenarnya tu yang sana tu dinding. Jadi kita kena macam ni lah kan. Amanda pergi ke belah sini padahal dia punya jalan ke bawah. Pergi belah sini memanglah. Jadi kita kena makan rasanya. Yelah kan kita kena makan. Jadi apa yang kita dapat kita boleh jual lah. Rasanya kita tak dapat apa-apa. Jadi kita tinggal. Dapatlah 33 lah tinggal. 1 kek dia dah macam separuh. Kalau lagi 2 kek boleh lah. Rasa macam memang perlukan 2 kek. Jadi kita tengok apa yang kita boleh belikan sekarang. Okey, apa ni? Okey, kita beli ni. Ayo. Kita tengok. Oh, Elizabeth dah bagi. Batuk. Sekejap. Lubang dia kecil sangat. Kita tinggal pergi ke sini. Tekan balik. Kalau kita tak tekan tu, nanti kita tak akan pergi ke tempat yang kita perlu. Dapat. Kita tinggal masuk. Kita susah lah nak masuk ni. Masuk. Kenapa dia macam... Oh, faham. Sebab tadi kan buat lubang dia kecil sangat kan. Jadi kita kena besarkan sikit lubang dia ni. Nampak tak bawah sana? Oh, bawah sana tu tempat yang salah lah. Jadi kita kena ke sini lah tempat sebenarnya betul dia. Jadi kita kena masuk balik. Kita buat je lah kan 2 jalan.
Macam tadi tu boleh lah kan. Kalau kita dah sampai bawah, barulah kita tahu mana jalannya. Oh, tu nampak. Itu jalan dia ke mana? Okey, kita perlu naik balik. Dan model you. Kenapa pergi sini? Kita tak nak okey. Harap ni lah kan jalan dia sebab lah, rupanya yang tadi kita tengok tu memang dia punya tempat. Dia macam dinding dia. Apalah, kita balik dulu makan dia. Sebab dia punya tu macam apa kita panggil? Kita dah nak tulah. Dah nak mati ke apa? Dah nak makan tu susah sikit. Dia rasa kita perlukan hanya satu kek. Dan kita pergi tengok kita boleh beli apa. Rasa mendiam ni kan memang RM75, RM83. Jadi kita kena tengok ada apa yang kita boleh beli ke. Kita tak boleh apa-apa lagi, jadi kita beli jetpack. Dan tak ada. Tapi macam mana? Ada tak tempat upgrade ke? Tapi ni macam mana? Macam mana? Ada tak orang yang tahu macam mana nak guna coin, macam mana nak dapat coin dia? Amanda tak tahulah. Tengok yang mana murah, yang itu hanya $100. Jadi kita perlu tengok ada mana yang boleh kita. Assalamualaikum. Okeylah, sampai situ saja video kali ini. Korang jangan lupa subscribe dan notification bell. Okay.